Keluang Man The Movie, antara filem yang hangat diperkatakan sekarang ini selepas Agent Ali The Movie 2. Okay, aku dah tonton filem ini dan apa yang aku boleh katakan, sekiranya korang datang tonton filem ini dengan niat untuk sekadar enjoy, maka filem ini boleh jadi sesuatu yang menghiburkan untuk korang. Tapi kalau korang ada harapan yang terlalu tinggi, mungkin boleh rendahkan sikit, sebab dia tak sama dengan apa yang mungkin korang bayangkan. Mungkin dia tak selevel Hollywood atau tak selevel dengan filem-filem aksi yang lain. Dia ada apa orang cakap, aras dia yang membezakan filem ini dengan filem yang lain. Kalau tanya aku, filem ni, cerita Keluang Man ni best saja. Cuma adalah beberapa perkara yang aku nak ulas sikit mengenai filem ni. Okay, sebelum tu, Keluang Man merupakan sebuah filem yang diadaptasi daripada animasi paling popular era 90-an, animasi Keluang Man lah. Okay, cuma bezanya dengan animasi dengan live action ni, ada banyak perkara yang diubah, ada banyak benda yang ditukar. Bahkan karakter tu sendiri, karakter-karakter yang ada dalam live action ni pun banyak juga yang tak sama dengan animasi. Tak kisahlah yang tu kan, mungkin director ada dia punya matlamat dia sendiri, mungkin bukan sekadar adaptasi, mungkin dia nak reimagining, bina semula imajinasi tu kepada premis cerita yang baru. Tak apalah yang tu, kita faham lah yang tu. Masa mula-mula aku dapat tahu yang Keluang Man ni akan dapat filem dia sendiri, aku antara salah seorang yang teruja, yang excited tau. Sebab yelah, benda tu kita tengok masa kecil kan, tiba-tiba bila dah lebih 20 tahun, benda tu akan jadi reality, orang betul yang berlakon. Siapa yang tak seronok kan, siapa yang tak teruja. Jadi aku salah seorang yang menanti-nantikan lah filem ni. Cuma masa awal-awal didedahkan pelakon dengan kostum tu, aku rasa macam ni ke? Serius lah. Okay, pasal kostum tu, aku tengok macam kurang berkenan. Mungkin pada bahagian topeng dia tu, aku dapat rasa rimas pada bahagian mata tu. Macam, boleh ke mata tu kan? Macam tak juling ke pakai topeng tu. Tapi bila kita dah tonton trailer, kita dah tengok movie dia, dalam movie dia ada 3 suit. Suit pertama, suit kedua dan final suit tu, kita rasa okey lah. Daripada suit yang selebet, yang selekeh tu kepada final suit yang lebih kemas, okey lah, cantik lah. Dan Nasty yang membawa watak Borhan / Keluang Man, dia rupa-rupanya mampu membawa watak Borhan ni dengan sangat baik, sangat berkesan. Dan dia boleh menunjukkan emosi sebagai orang yang sakit mental ini pada masa yang tertentu. Dia boleh bawa watak orang yang mungkin innocent, awak. Pada masa yang tertentu dia boleh tunjukkan sisi yang sangat serius. Jadi lakonan Nasty sebagai Borhan ni wajarlah, layak untuk dipuji. Okay, jadi antara perkara yang aku nak sentuh ni, confirm lah, mestilah nak sebut tentang CGI kan. CGI bukan dalam kualiti yang terbaik lah, aku kata. Yang pendapat aku lah. Sebab CGI ni nampak agak janggal sikit. Terutamanya kucing. Kucing ni pada aku tak payah CGI pun tak apa. Boleh aja kalau kita nak ambil kucing betul, Borhan pegang kucing yang betul kan. Tapi iyalah, mana kita nak dapat kucing yang pandai berlakon kan. Lagi-lagi si Oyen, tahulah perangai Oyen tu macam mana. Tapi kalau dah macam itu, pada pendapat aku, lebih baik tak payah ada. Lebih baik tak payah ada daripada kita tunjukkan CGI kucing yang agak janggal. First screening je dah tunjukkan kucing yang, pada aku agak hampir sikit lah kucing tu kan. Tapi untuk scene yang lain, babak yang lain, contoh macam part lawan, part meletup, api semua tu, dia okey. Dia tak terlalu perfect, tapi dia okey. Dia tak pelik sangat macam kucing tadi tu. At least babak-babak lain yang menggunakan CGI tu masih boleh dipuji lah, sebab dia ada kualiti yang lebih maju berbanding filem-filem lama yang kita ada sebelum ni. Lawak pula, kita tahu yang Keluang Man ni dia merupakan sebuah action komedi. Action komedi maksudnya mestilah ada banyak unsur-unsur yang humor, yang lucu, yang kelakar, lawak,
semua dalam tu lah. Bahkan dalam animasi kita tengok dulu pun, si Borhan ni dia suka buat lawak hambar, lawak yang tiba-tiba macam lawak hambar. Tapi untuk filem ni aku rasa macam serba salah jugalah. Ada part tu yang kita boleh gelak ikhlas, ada certain part pula yang kita terfikir part ni kena gelak ke. Dia macam lawak tu tak berapa nak sampai. Mungkin dia nak cuba kekalkan watak hambar yang dilakukan oleh Borhan dalam animasi. Tapi kita kena tahulah, animasi dulu ditonton oleh kita yang masih kecil masa dulu. So bila dah dewasa ni, mungkin tahap penerimaan unsur komedi, unsur lawak tu, dia dah berbeza dengan tahap kita pada masa budak-budak dengan tahap kita bila dah dewasa ni. Lebih-lebih lagi bila budak-budak muda kan tengok, mungkin ada lawak pada kita tapi tak lawak pada budak-budak tu. Atau mungkin aku sendiri ni yang agak menyedihkan sebab tak boleh nak faham semua lawak-lawak yang ada dalam filem ini. Ada lawak yang aku tergelak dan ada jugalah lawak yang aku katakan tadi macam lawak apa ni, nak gelak ke tak nak ni sebenarnya ni kan. Macam tu lah. Dia macam try hard sangat untuk jadikan situasi tu kelakar, tapi kurang menjadi sangat. Seterusnya nostalgia. Aku faham filem ini dibuat untuk mengenang kenangan masa silam kanak-kanak, kenangan orang-orang yang hidup pada era 80-an, 90-an atau mungkin 2000-an untuk mengimbas kembali kenangan manis pada masa dahulu kita tonton Keluang Man, dan selepas 20 tahun tiba-tiba Keluang Man muncul di layar perak. Tapi pada aku ada banyak perkara yang berlebihan lah. Contohnya macam cameo, imbasan-imbasan nostalgia pada masa silam tu muncul pada masa ini, disumbat dalam itu, macam agak berlebihan lah. Kalau macam aku sendiri kan, aku lahir pada tahun 91, aku boleh je faham benda-benda yang dimasukkan dalam benda tu, roda impian lah, macam-macam lah benda tu. Tapi benda tu kita je yang faham, orang-orang yang tua macam kita je yang faham benda tu. Tapi untuk golongan muda ni, golongan yang lahir selepas kita ni, mungkin diorang tak boleh faham apa yang kita tengok tu, apa yang pengarah nak cuba tunjukkan tu. Mungkin diorang tak boleh nak terima, tak boleh nak masuk, tak boleh nak faham. Diorang mungkin tak dapat nak rasa penghayatan elemen-elemen nostalgia yang disumbatkan dalam filem itu. Sebab tu aku tertanya-tanya, target untuk filem ini untuk golongan orang tua macam aku ni je ke? Aku tak adalah tua sangat kan, tapi boleh dikira tua jugalah bila dah umur 30 lebih kan. Target filem ni untuk golongan macam aku ke, macam kita orang je ke? Korang macam tak ada ke target untuk orang-orang muda ni, bukan untuk orang-orang muda ni ke? Takkan filem ini nak makan modal nostalgia aje, sumbat apa cameo filem inilah, filem tu, masuk watak karakter dari cerita-cerita lama masuk dalam ini semua. Takkan itu je. Soal lagu aku tak ada masalah. Lagu yang diselitkan dalam filem-filem ini memang aku pujilah, kenalah dengan situasi. Dan lagu pun bila kita dengar, orang yang tak pernah dengar lagu-lagu lama pun, dia boleh feeling layan lagu kan. Tapi untuk benda-benda yang orang muda mungkin tak pernah nampak, tak pernah tengok, diorang susah nak faham benda tu. Dan ada jugalah aku baca komen kan, bila tengok Pawagam, geng-geng tua ni terkekek-kekek gelak. Tapi geng-geng Gen Z dia macam blur, apa benda yang diorang gelakkan ni, kenapa diorang gelak. Jadi kalau kita nak buat sesuatu filem tu, itulah aku tanya, target filem ini untuk orang tua je ke, bukan untuk orang muda sekali ke? Sebab tu aku nak kata, kalau kita nak masukkan unsur nostalgia dalam filem ni, biarlah semua orang boleh rasa penghayatan yang sama, bukan untuk orang tertentu saja. Bukan sikit tau, banyak sangat benda yang hanya dapat dihayati, difahami oleh orang-orang tua ni. Mungkin ada kaedah lain kot yang boleh digunakan, yang mana bila kita gunakan unsur nostalgia ni,
untuk mengenang kembali apa ni, kisah-kisah lama, cerita-cerita lama tu dalam satu filem. Jangan macam tu lah kot. Okay, lagi satu yang aku kurang gemar sikit, Batman. Tak habis-habis lah ulang kataan Batman tu. Mungkin 3-4 kali jugalah Batman. Apa dia cakap, ni bukan Batman ke? Tu bukan Batman ke? Itu cerita lain lah, itu cerita lain lah. Orang tahulah ini bukan cerita Batman. Kenapa nak jadikan watak Kluang Man ni sebagai watak yang macam merendah diri, macam dia tak sama level dengan Batman? Memanglah Kluang Man dengan Batman tu karakter yang berbeza, tapi janganlah tunjukkan sangat si Kluang Man ni merendah diri dengan Batman ni. Betul dalam filem animasi pun ada perkataan Batman, tapi Kluang Man tu cakap Batman tu yang tiru dia. Kenapa kita tak boleh bina identiti yang Kenapa kita tak boleh bina identiti yang bangga dengan nama Kluang Man? Sebab banyak kali lah perkataan Batman tu disebut. Orang tahu itu bukan Batman. Orang tahu. Sebab tajuk pun Kluang Man. Warna suit pun berbeza dengan Batman. Batman pakai baju hitam. Kluang Man macam warna purple, pink macam tu. Orang tahu itu bukan Batman. Tajuk pun dah menunjukkan yang itu bukan Batman. Seolah-olah dia takut Kluang Man ni dianggap sebagai bayang-bayang Batman. Tak payah. Kluang Man dah ada identiti dia sendiri. Bina identiti, bina karakter yang bangga dengan identiti Kluang Man tu. Nampak macam banyak sangat kan kelemahan yang aku sebut ni, tapi sebenarnya tak pun. Dengan apa yang aku sebutkan tadi, dia tak menjadikan filem ini sebagai sebuah filem yang lemah pun. Sebabnya filem ni dia masih ada kekuatan yang wajar untuk dipuji dan diangkat. Dulu sebelum Kluang Man ditayangkan, ada fan lah, dia macam mengharapkan Kluang Man ni jadi genre dark, yang lebih dark. Ada juga fan yang dia mengharapkan dikekalkan ciri-ciri komedi dalam filem ini. So ada dua sisi lah. Sebelah sana nak Kluang Man ni jadi dark, sebelah sini dia nak Kluang Man ni komedi. So si pengarah ni kira bijak jugalah, dia seimbangkan. Kau nak komedi, kau nak dark, nah aku bagi semua. So dalam filem ni dia seimbang, ada komedi dan ada part tu yang macam agak dark sikit. Tak terlalu dark lah, tapi jalan ceritanya masih boleh dianggap serius lah juga. So dia ada mood untuk diberikan kepada penonton, yang mana pada masa mula-mula kita tengok, kita enjoy, kita boleh gelak. Mungkin untuk bahagian yang lain, ada sisi yang yang ni kita kena serius. Mungkin yang ni kita kena serius. Tak ada langsung part yang kita kena ketawa, serius saja. Part aksi kan, tengah berlawan. Sebenarnya macam tu lah juga dalam animasi. Dalam animasi, si Borhan ni dia bukannya sepanjang masa dia melawak. Ada masa dia serius tau. Bahkan masa dia berlawan dengan villain pun, dia tak sepanjang masa tunjukkan yang dia ni masuk air. Ada masa dia ni memang tunjukkan sisi dia yang sangat serius untuk berlawan dengan villain pada masa tu. So apa yang pengarah ni buat, memang betul lah. Dia punya mood yang pertukaran antara sisi masuk air, masuk ke sisi serius, mood garang dia tu, memang kenalah dengan karakter si Borhan tu. Dan penyeri dalam filem ini semestinya Dr. Malini yang dilakonkan oleh Sweta Sakon. Tapi kalau dalam animasi, Malini ni dia sebenarnya salah seorang villain tau yang pakai suit kucing. Dalam live action ni, dia jadi doktor sakit jiwa di hospital, tanpa yang selalu merujuk, selalu merawat si Borhan ni untuk sesi kaunseling dan sebagainya lah. Kaunseling lah agaknya, konsult. Dan aku sangat puji lakonan yang dilakukan oleh Sweta ni lah sebagai Dr. Malini. Jarang sebenarnya kita nak tengok bangsa lain sebagai heroin dalam filem tempatan Melayu kan. Karakter yang dia lakonkan tu memang sangat bagus, memang sangat menghayati watak lah Dr. Sweta ni, Dr. Malini ni. Dan tipulah kalau kita tak percaya bila tengok senyuman dia kan. Jadi rating aku untuk filem Kluang Man ni 7/10. Jadi adakah korang patut tonton filem ini?
Kalau korang datang untuk mengenang nostalgia masa kanak-kanak korang, untuk sekadar enjoy, maka korang boleh datang tengok, support filem Keluang Man ni. Sebab aku sendiri pun ternanti-nanti untuk keluar dia punya sequel, Keluang Man 2. Dan aku memang sangat berharap lah untuk filem itu diterbitkan nanti. Dan dengan kelemahan yang ada pada Keluang Man pertama ini, harapnya boleh diperbaiki, ditambah baik, supaya pada siri next sequel akan datang, filem tu kurang sikit lah kelemahan dia. Alright?